korang tu tengah mengandung ke? Siapa yang mengandung tu pernah rasa tak contraction macam mana? Yang tak pernah rasa mungkin ibu-ibu yang baru mengandung first time. So korang tahu tak, contraction tu dia rasa macam ni tau. Perut korang nanti dia akan rasa keras. Dia akan rasa keras dan sakit. Sakit tu dia macam tarik lah. Tarik semua perut. Tarik ke kanan ke kiri, kat atas bawah. Tarik semua perut tu. Dia seakan-akan rasa sembukut tapi dia kuat. Kemudian dia akan jadi beberapa saat, lepas tu dia hilang. Nanti dia akan datang lagi, keras dan sakit, berapa saat dia hilang. Lepas tu dia datang, dia hilang, datang, hilang. Itulah contraction. Kalau korang yang nak dekat bersalin, mungkin 6 bulan ke 7 bulan ke 8 bulan. So korang nak tahu tak macam mana kita nak hadap contraction tu dengan tenang. Macam mana kita nak push dengan sangat best, sangat mudah, tak nak koyak. Jom. Temu ada buka kelas rahsia mudahnya bersalin untuk bantu korang supaya kita dapat hadap situasi contraction tu dengan sangat bahagia, nyaman, aman, tenteram. Kita tak nak trauma, kita nak bersalin dengan sangat mudah sekali. Jom daftar sekarang kelas rahsia mudahnya bersalin. Boleh daftar dekat di bawah tu, dekat link di bawah. Daftar sekarang sementara ada seat lagi.